Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dan peranan guru dalam pendidikan inklusif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan barisan-barisan pembentang pada hari ini, terdiri daripada saudara Hasif dan saudara Irfan. Baiklah, hari ini sekalian, setiap murid yang hadir ke sekolah bukan datang dari latar belakang yang sama. Mereka berbeza dari segi budaya, agama, bangsa dan juga status ekonomi. Perbezaan ini bukanlah satu masalah, tetapi sebenarnya satu kekuatan jika diurus dengan baik. Namun, jika tidak dipahami, ia boleh menyebabkan jurang perbezaan, jurang pencapaian, salah faham dan kurangnya penlibatan murid dalam PDP. Oleh itu, guru memainkan peranan penting untuk memastikan pendidikan yang adil, inklusif dan bermakna bagi semua. Okay, kita pergi kepada pengenalan. Kepelbagaian sosio-budaya merujuk kepada perbezaan latar belakang murid dari segi budaya, agama, bahasa, etnik, status sosioekonomi dan nilai kehidupan. Ini macam yang saya cakap tadi. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian ini mempengaruhi cara murid belajar, interaksi dan membina identiti diri. Oleh itu, guru perlu memahami latar murid secara menyeluruh bagi memastikan proses pembelajaran iaitu PDP lah, yang adil, responsif dan bermakna. Okay. Seterusnya kita akan tengok konsep kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Di sini saya nyatakan ada 5. Yang pertama, etnik dan budaya. Yang kedua, bahasa. Tiga, agama dan kepercayaan. Yang keempat, status sosioekonomi. Dan yang terakhir adalah jantina dan identiti sosial. Dari segi perbezaan adat, kepercayaan dan amalan tradisi, yang ini apa yang kita dapat lihat, kita sebagai satu negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Kita terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Oleh itu, kita mempunyai budaya dan adat resam masing-masing bagi setiap kaum. Kemudian, kepelbagaian bahasa ibunda yang mempengaruhi komunikasi. Okey, dia sedia maklum, setiap kaum mempunyai bahasa yang tersendiri. Contoh, kaum Melayu dengan bahasa Melayunya, kaum Cina dengan bahasa Cina dan kaum India dengan bahasa Kanani. Okey. Kemudian agama dan kepercayaan, ini pun sama juga, nilai spiritual yang membentuk tingkah laku. Maksudnya nilai dalaman lah bagi setiap kaum. Kemudian status sosioekonomi, latar belakang keluarga dari segi pendapatan dan pendidikan yang berbeza. Peranan dan persepsi dalam masyarakat. Kita akan lihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya murid. Di sini saya nyatakan ada 4. Yang pertama adalah berkenaan dengan pendidikan. Kemudian keluarga, persekitaran, budaya dan agama. Okay, kita akan tengok pula pada konteks pendidikan. Sini dinyatakan akses kepada sumber pembelajaran, kualiti guru, kurikulum dan bahasa pengantar. Okay. Daripada segi akses sumber ini merujuk kepada guru sekolah yang mempunyai kemudahan yang lebih baik, memberikan peluang pada murid itu untuk memiliki ataupun mendapat ruang pembelajaran yang lebih baik berbanding dengan murid yang mendapat terhad pada akses sumber pembelajaran. Kemudian kualiti guru. Kualiti guru ni kita merujuk pada sebagai contoh, kualiti guru yang kompeten. Kualiti guru yang kompeten dapat menghasilkan satu PDP yang lebih menarik dan interaktif kepada murid. Sekiranya guru itu kurang latihan, ruang pembelajaran ataupun PDP yang dilaksanakan tidak mendapat sambutan yang baiklah dari segi dari murid. Kemudian
kurikulum dan bahasa pengantar. Okey, daripada segi kurikulum dan bahasa pengantar, kita kena tengoklah antaranya berkenaan dengan kurikulum yang mungkin menyentuh sensitif budaya. Okay, di sini saya ambil satu kajian yang berkaitan dengan hubungan antara faktor persekitaran sosial dengan pencapaian bahasa Melayu murid Cina SDKC di Kuala Kangsar. Kita dapat lihat. Okay, dari hasil kajian ini, hubungan antara faktor guru dalam pencapaian pemahaman bahasa Melayu murid Cina. Di sini ada pemahaman bahasa Melayu dengan penulisan bahasa Melayu. Jadi kalau kita tengok di sini, dia ada nyatakan faktor guru mempunyai hubungan positif yang kuat dengan pencapaian pemahaman ataupun penulisan bahasa Melayu lah. Iaitu semakin kuat pengaruh guru, semakin tinggi markah pemahaman bahasa Melayu. Okay. Di sini kita dapat tengok, kita dapat lihat guru sememangnya memainkan peranan penting lah dalam pemahaman ataupun pencapaian murid di sekolah. Okay. Kemudian dari faktor keluarga. Okay. Daripada faktor keluarga, di sini ada dinyatakan latar pendidikan ibu bapa, gaya asuhan dan nilai keluarga, dan juga status ekonomi. Okay. Kita dapat lihat contoh pendidikan ibu bapa yang lebih tinggi dapat membantu murid dalam pembelajaran akademik, manakala ibu bapa yang kurang berpendidikan mungkin akan kurang dapat membantu dalam pencapaian akademik murid tersebut. Okay, dari segi gaya asuhan, di sini kita dapat lihat gaya autoritatif, di mana murid diberi sedikit kebebasan lah dalam untuk nak membuat keputusan. Maksudnya dia bukan secara yang pasif dengan yang ada setengah ibu bapa yang sangat tegas dalam membuat keputusan, menjadikan murid itu jadi pasif. Maksudnya dia tak ada kebebasan untuk nak macam bersuara lah ataupun menyatakan pendapat bagi pihak dia. Okay. Kemudian status ekonomi. Okay, murid yang berkemampuan, macam saya nyatakan tadi saya nyatakan sekolah. Yang ini mungkin daripada latar belakang keluarga yang orang kata T20 macam tu lah kan. Murid tersebut akan dapat lebih akses kepada teknologi yang sekarang berbanding dengan murid yang latar belakangnya yang kurang sedikit lah. Okay. Okay, di sini kita dapat lihat juga ada satu kajian yang menyatakan faktor ibu bapa mempengaruhi dengan pencapaian bahasa Melayu murid Cina. Ini yang berdasarkan kajian tadi juga. Okay, di sini dinyatakan semakin kuat pengaruh ibu bapa, semakin tinggi markah. Maksudnya ibu bapa memainkan peranan penting lah dalam orang kata pencapaian murid tersebut. Okay, ini status sosioekonomi juga dinyatakan dalam kajian ini. Semakin kuat pengaruh status sosioekonomi, maka semakin tinggi. Maksudnya semakin tinggi murid itu mendapat akses pada teknologi terkini, maksudnya semakin tinggilah ataupun semakin cerahlah peluang untuk dapat markah yang tinggi. Okay, kemudian budaya dan agama, amalan, tradisi, pantalaran dan kepercayaan, cara berinteraksi dan komunikasi. Okay, di sini saya akan sentuh mungkin pantalaran lah. Seperti yang kita tahu, orang Islam dituntut untuk makan makanan yang halal. Manakala ini bukan isu sensitif, isu sensitivity. Okay. Contoh, agama Hindu ada makanan yang mereka tidak boleh makan. So jadinya ini merupakan antara faktor-faktor lah yang kita kena tahu dalam kita punya budaya dan agama. Kemudian persekitaran komuniti setempat, pengaruh rakan sebaya, media dan teknologi.
Okey, untuk media dan teknologi ini pun sama juga. Dia menunjukkan semakin kuat pengaruh media teknologi, semakin tinggi pencapaian ataupun markah murid tersebut lah. Okey, seterusnya ini antara faktor-faktor yang memberi pengaruh. Di sini kita dapat lihat guru merupakan pengaruh yang paling tinggi lah daripada apa yang saya dapat daripada kajian yang telah dilaksanakan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Ifan untuk meneruskan pertanyaan. Okey, saya akan meneruskan dengan impak ataupun implikasi kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan. Terdapat beberapa implikasi ataupun impak yang memberi kesan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pembelajaran dan pengajaran maupun terhadap iklim sekolah. Okey, saya akan membincangkan impak ataupun implikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran di mana kepelbagaian sosial budaya ini memberi impak terhadap gaya pembelajaran seseorang guru, di mana di dalam sebuah kelas terdapat murid yang mahir, kurang mahir dan cemerlang, di mana tahap-tahap ini memerlukan seseorang guru untuk melakukan ataupun mempraktikkan kaedah pengajaran yang terbeza, di mana ia mencerminkan sosio budaya yang terdapat di dalam kelas tersebut. Sebagai contoh, murid mempunyai cara belajar unik seperti visual, lisan atau pengalaman praktikal. Misalnya dalam subjek sejarah, guru boleh menggunakan peta visual ataupun audio bagi menarik minat murid untuk memahami topik tersebut. Dan secara tidak langsung, kepelbagaian gaya pembelajaran ini ia memberi kesan untuk murid itu fokus ataupun mudah untuk memahami konteks pengajaran. Okey, yang seterusnya iaitu impak terhadap adaptasi strategi PDP guru, di mana guru perlu menggunakan pendekatan kooperatif dan teknologi untuk memenuhi keperluan murid. Di dalam sesebuah kelas ada murid yang suka belajar dengan visual, ada murid yang suka belajar dengan audio, ada murid yang suka belajar dengan secara lisan. Jadi guru perlu kreatif untuk menggunakan idea ataupun memanfaatkan teknologi ataupun mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, di dalam subjek sejarah, guru boleh mengintegrasikan menggunakan aplikasi seperti Canva, Kahoot, Quizizz dan sebagainya untuk menarik minat murid, dan secara tidak langsung ia mengurangkan jurang tahap di dalam kalangan murid. Okey, yang seterusnya iaitu cabaran komunikasi dan bahasa, di mana penggunaan bahasa mudah dan visual membantu murid dengan latar belakang bahasa berbeza. Okey, di dalam sebuah kelas ada murid yang berbangsa Melayu, Cina dan India, maupun di Sabah Sarawak ada yang berbangsa Dusun, Kadazan dan sebagainya. Jadi guru perlu menggunakan bahasa yang mudah, bahasa baku yang mudah untuk memudahkan murid tersebut memahami konteks yang disampaikan oleh guru. Okey, dan yang seterusnya saya teruskan dengan impak kepelbagaian sosial budaya terhadap iklim sekolah. Implikasi yang pertama iaitu pembentukan toleransi dan hormat. Jika di sesebuah sekolah itu mempunyai kepelbagaian sosial budaya ataupun kepelbagaian kaum, maka wujudlah sikap toleransi dan hormat. Tetapi sikap ini perlu disemai oleh guru dengan memupuk semangat sifat menghormati. Sebagai contoh, memberi salam ataupun menggunakan bahasa yang sopan dan sebagainya. Jadi guru itulah perlu memainkan peranan untuk membentuk sikap toleransi dan hormat. Okey,
Okey, seterusnya iaitu persekitaran pendidikan inklusif, di mana implikasi kepelbagaian sosial budaya ini memberi kesan terhadap persekitaran pendidikan inklusif, di mana sesebuah sekolah itu perlulah menyediakan ataupun berada di dalam keadaan selamat ataupun suasana yang selamat untuk murid-murid itu belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan ia merujuk kepada tiada ataupun tiada tiada perbezaan ataupun tiada kasta di dalam kalangan murid, di mana murid yang daripada keluarga miskin ataupun keluarga yang kurang berpendapatan dengan murid yang kaya ataupun murid yang datangnya daripada keluarga yang murid yang kaya lah, daripada family yang mempunyai harta benda yang banyak ni. Jadi kita dapat merapatkan jurang tersebut. Okey, yang seterusnya ataupun yang terakhir untuk implikasi ini iaitu pengurusan potensi konflik, di mana implikasi ini dapat menangani perbezaan nilai dengan baik bagi mengelakkan salah faham antara budaya. Okey, dengan adanya pelbagaian kaum, pelbagaian sosial budaya ini, dia dapat memupuk ataupun menyemai sikap toleransi dan akhirnya dapat mengurangkan konflik, di mana dia dapat membentuk suasana yang aman harmoni, iaitu yang bermula daripada kelas dan dapat dipraktikkan di suasana luar ataupun dengan kehidupan di luar. Okey, saya rasa setakat itu saya serahkan kepada panel Hasif. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada peranan guru. Apakah tugas guru sebagai ejen sosialisasi? Jadi peranan yang pertama adalah membina persekitaran inklusif. Baiklah, guru perlu mewujudkan bilik darjah yang selamat dan disifatkan adil, terbuka dan menghormati perbezaan seperti bangsa, agama, latar sosioekonomi dan keupayaan mereka. Okey, di sini guru perlu memastikan semua murid mendapat keselamatan dan adil dan menghormati perbezaan. Dan di dalam kelas kita mempunyai pelbagai jenis kaum dan juga pelbagai jenis latar belakang, dan di situ guru perlulah membina persekitaran inklusif yang sesuai untuk semua murid-murid, dan ini bagi menghormati kepelbagaian murid, menggalakkan interaksi antara kaum dan mengelakkan diskriminasi antara satu sama lain. Jadi dalam satu kajian yang dihasilkan oleh Siti Fatimah Saleh dan Mustafa Cik Omar menunjukkan dari tahun 2013 sehingga 2016 peningkatan ini ada sehingga hampir 25,000 peningkatan kemasukan pelajar ke dalam program inklusif. Jadi di sini guru ni sebagai ejen sosialisasi membina persekitaran yang sesuai dengan murid-murid yang berada di dalam kelas. Seterusnya, mengamalkan pedagogi responsif budaya. Baiklah, pedagogi responsif budaya bermaksud menghubungkan isi pelajaran dengan pengalaman hidup dan budaya murid supaya pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Baiklah, di sini pedagogi responsif budaya yang dikatakan adalah cara pembelajaran guru. Jadi di sini bila guru mengajar, guru perlulah mengaitkan pengajaran tersebut dengan kehidupan seharian mereka. Guru tidak bolehlah menggunakan contoh-contoh yang agak luar biasa seperti menggunakan seperti bahan-bahan luar negara seperti cheese. Kalau untuk murid pendalaman, mereka tidak tahu apa itu cheese. Jadi guru perlulah sesuaikan topik pengajaran dengan kehidupan seharian mereka. Jadi dengan itu ini dapat menyesuaikan kaedah mengikut latar belakang murid, dan pengajaran juga dapat didekatkan lagi dengan murid yang sedang diajar. Jadi dalam satu kajian terdapat beberapa ciri, dan di antaranya adalah bagi ciri-ciri pedagogi responsif budaya ini adalah
tidak berlaku diskriminasi seperti yang kita terangkan tadi. Tak ada berlaku diskriminasi dan ini sesuai dengan murid-murid pelbagai latar dan mereka akan lebih mudah tertarik dalam pelajaran yang akan diajar. Baiklah, seterusnya setelah memupuk nilai murni dan perpaduan dalam persekitaran berbilang budaya, guru bertanggungjawab membentuk sikap seperti toleransi, hormat menghormati dan kerjasama. Jadi dalam sebagai guru, kita perlulah menguatkan sifat nilai-nilai murni dan juga sifat perpaduan dalam bilik darjah itu sendiri. Ini kerana pelbagai kaum di dalam bilik darjah ini memerlukan pelbagai cabaran dan mereka ni mempunyai pelbagai perspektif mereka sendiri. Dan guru sebagai ejen sosialisasi perlu memupuk nilai murni dan cara-caranya adalah seperti aktiviti perbincangan terbuka, cerita kes harian dan cabaran permainan kumpulan. Dengan aktiviti ini mereka dapat berbincang ataupun mengenali di antara satu sama lain dan mereka mengetahui tentang budaya ataupun pandangan di antara kawan-kawan mereka yang lain di dalam satu kelas itu sendiri. Baiklah, seterusnya adalah menjadi model sosial. Di sini guru sebagai model sosial menunjukkan sikap dan tingkah laku yang menjadi contoh rujukan kepada murid. Jadi, di antara contoh-contoh yang disebutkan sini adalah menunjukkan sikap adil dan empati, menguruskan konflik secara bijak dan menggalakkan komunikasi positif. Jadi, apabila guru menjadi ejen sosialisasi, murid akan pandang guru sebagai role model atau yang di dalam kelas. Jadi, apa-apa yang guru laksanakan di dalam kelas, mereka akan lihat, pantau dan akan contohi apa-apa yang guru laksanakan. Di situ, guru perlulah menjadikan contoh teladan yang baik agar mereka menjadikan guru sebagai model di dalam kelas dan di luar bilik darjah. Dan ini menjadikan mereka lebih kepada perkembangan positif di dalam diri mereka dan berkeyakinan diri dalam membawa kepada perubahan yang lebih baik. Dan pada masa kini kita dapat lihat kemasukan lebih kurang 100,000 calon guru, permohonan guru ke dalam IPG dan ada IPG dalam PDPP ataupun Program Diploma Pasca Siswasa Pendidikan. Dan itu mungkin di antara mereka dalam 100,000 orang itu menggunakan model guru ataupun menggunakan bagaimana guru mereka mengajar ketika dahulu untuk mereka jadikan diri mereka sebagai guru yang lebih baik di masa hadapan. Dan seterusnya adalah melibatkan komuniti dan ibu bapa. Okey, peranan guru bukan sahaja di dalam sekolah tapi merangkumi dan menjadikan sekolah sebagai jambatan antara komuniti dan rumah. Baiklah, guru tidak sahaja tertumpu kepada sekolah, mereka juga boleh menjadi perantaraan antara sekolah dan masyarakat di luar dan ibu bapa mereka. Jadi di situ apabila guru menjadi jambatan, kerjasama sekolah dan rumah ini menjadikan sokongan pembelajaran murid lebih tinggi dan aktiviti budaya dan komuniti ini dapat dijalankan dengan lebih mudah dan murid-murid ini dapat mendapat sokongan yang positif tanpa berlakunya perbalahan kaum ataupun perkara-perkara negatif yang kita temukan. Jadi di sini adalah mengapa ataupun peranan guru-guru, mengapa mereka boleh menjadi ejen sosialisasi. Jadi sebagai kesimpulannya, sosial budaya merupakan realiti dalam sistem pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang adil dan berkualiti. Dengan pendekatan yang inklusif ini, responsif dan sensitif terhadap latar belakang murid, sekolah dapat menjadi ruang yang harmoni dan mendukung perkembangan holistik setiap individu. Baiklah, itu adalah kesimpulan daripada perbincangan kami dan akan ada cadangan yang akan untuk dibentangkan oleh saudara Irfan. Okey, kita ada beberapa cadangan yang kita cari ataupun kita
boleh bincangkan di sini dalam konteks pendidikan. Saya fokuskan terhadap memperkasakan kepelbagaian sosial budaya di sekolah dan dalam konteks pendidikan inklusif, di mana dalam konteks pendidikan ini kita ada ataupun KPM telah menjalankan satu program yang dinamakan dengan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan ataupun akronimnya RIMUK. RIMUK ini di mana merupakan program yang diwujudkan bagi menggalakkan interaksi dan perpaduan antara murid pelbagai kaum daripada sekolah berlainan aliran seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan SJ ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil. Di mana pemerkasaan program ini telah mewujudkan ataupun telah menonjolkan peranan guru dan pedagogi inklusif, di mana guru telah menerima latihan ataupun guru disadangkan untuk menghadiri latihan profesional pedagogi inklusif, di mana program ini memberikan guru untuk menghadirkan diri ke bengkel Universal Design for Learning ataupun UDL untuk teknik pengajaran mengikut tahap kepelbagaian murid, dan seterusnya iaitu bahan pengajaran pelbagai budaya. Okey, bahan ini ataupun bahan bantu mengajar ataupun alat bantu mengajar ini penting bagi mewujudkan suasana sosio budaya yang aman di sekolah, kerana ia dapat mengintegrasikan cerita rakyat pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India di dalam kurikulum bahasa ataupun sejarah. Sebagai contoh, di dalam subjek sejarah terdapat subtopik yang menceritakan ataupun yang menggambarkan cerita-cerita rakyat dan sejarah tidak langsung. Perkara ini dapat mewujudkan suasana yang aman, yang harmoni dan dapat mengekalkan perpaduan di dalam kalangan murid. Okey. Dan seterusnya iaitu polisi dan program integrasi sekolah. Okey, inilah yang saya maksudkan tadi, iaitu program RIMUK. Program RIMUK ini di mana sekolah menganjurkan hari kebudayaan untuk interaksi aktif antara murid melalui persembahan tarian tradisional pelbagai kaum. Okey. Program RIMUK ini bukan sekadar dengan tarian ataupun hari kebudayaan sekolah, tapi dia boleh dilakukan dengan melibatkan kolaboratif antara sekolah dengan ibu bapa. Okey, dengan adanya kolaboratif ataupun kerjasama sosial budaya antara sekolah dan ibu bapa ini, dia dapat mewujudkan ataupun melahirkan suasana yang suasana yang macam mana tu panel? Yang lebih inklusif lah, yang lebih inklusif, dan ia menyokong kepada pemerkasaan terhadap sosial budaya di sekolah ini. Jadi dengan adanya cadangan-cadangan ini, kita dapat mengelak daripada sifat diskriminasi ataupun rasis dan sebagainya. Jadi saya harap dengan cadangan ini dapat ditambah baik ataupun dapat dilakukan di sekolah supaya guru-guru ataupun murid-murid dapat memahami apa itu pemerkasaan sosial budaya yang kita tekankan untuk membangunkan sebuah negara yang aman, makmur dan harmoni. Okey, saya rasa setakat itu saja cadangan daripada saya. Saya serahkan kepada panel-panel yang seterusnya untuk sesi soalan. Okey, saya buka kepada Adilin untuk menanyakan soalan yang berkaitan. Silakan. Okey, saya soalan. Okey, soalan saya nak tanya, kalau kita tengok dalam sistem pendidikan kita ini, adakah kepelbagaian sosial budaya ini dapat diterapkan ataupun tidak dapat diterapkan? Sila jawab. Okey, baiklah. Bagi menjawab soalan saudara, baiklah. Jika dilihat pada sekarang ini, sosial budaya ini boleh diterapkan di dalam sistem pendidikan sekarang, kerana kita lihat macam saya beritahu tadi, guru sebagai ejen sosialisasi. Di situ kita dapat tahu yang di sekolah-sekolah sekarang adalah sekolah inklusif.
Jadi di situ kepelbagaian murid ada di dalam satu kelas. Daripada sekolah seperti yang saudara Ifan cakap, ada yang murid yang kaya, ada murid yang berkebutuhan khas. Jadi di situ walaupun mereka ada pelbagai jenis latar belakang, itu sosio budaya dan guru ini berperanan penting dalam menerapkan sosio budaya di dalam kelas itu sendiri. Dan di situ juga mulai berlakunya murid mengenal budaya-budaya luar, dan mereka dapat menjaga adab mereka terhadap budaya yang lain lah. Jadi itu adalah jawapan dari saya lah. Ada soalan apa tambahan? Tambahan, okey, tambahan. Saya rasa apa ni, sama ada berjaya atau tidak berjaya kan. Bagi saya, dia berjaya, tapi dari segi pelaksanaan tu masih kurang lah. Jadi dengan cadangan yang saya bentangkan tadi, seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun remu, di mana program ini sedikit sebanyaklah dia dapat menyokong hasrat kerajaan untuk memperkasakan kepelbagaian ataupun memperkasakan pendidikan inklusif, di mana kita mempunyai kepelbagaian sosial budaya ini. Dan dengan adanya program-program seperti itu, kita dapat mengeratkan ataupun merapatkan jurang antara kaum, antara agama, dan secara tidak langsung dia tidak membebankan ataupun tidak mewujudkan suasana yang tidak diingini seperti sejarah peristiwa 13 Mei yang lalu. Baik, saya soalan. Saya Muhammad Izwan daripada ICT Kota Baru. Okey, dalam pendidikan ada dua kurikulum dengan co-curriculum. Jadi saya nak tanya dalam konteks co-curriculum, bagaimana kita co-curriculum itu dapat membantu ataupun merapatkan jurang perbezaan antara kaum sosial budaya dalam konteks co-curriculum. Baiklah, saya jawab dulu. Okey. Dalam konteks curriculum, okey. Mana yang kita tahu, curriculum dan curriculum adalah satu yang berbeza. Curriculum adalah pengajaran akademik. Jadi curriculum adalah seperti sukan. Jadi dalam satu curriculum, bagaimana kita nak merapatkan jurang. Okey, merapatkan jurang. Jadi daripada segi curriculum, yang kita dapat lihat adalah dengan cara permainan seperti bola sepak, bola tampar, larian cepat kali 100, sukan reka. Di situ sukan-sukan ini sukan yang jenis berkumpulan. Jadi dalam satu kumpulan itu, guru ni perlu memasukkan pelbagai jenis murid dan pelbagai jenis kaum lah. Tidak sahaja di dalam satu kaum saja, disebabkan dari sudut perspektif fizikal mereka tidak. Kita perlu masukkan yang sesuai dengan satu permainan itu. Jadi di situ murid-murid dapat berkomunikasi di antara kaum-kaum di situ, dan sosial budaya berlaku di situ. Jadi ada apa pertambahan? Tambahan dari saya, okey. Dari konteks curriculum management, contoh di sekolah kita ada sukan permainan, persatuan dan sebagainya kan. Kita boleh wujudkan silam budaya itu melalui pelibatan sekolah yang berlainan jenis. Contoh SJKC, kita buat satu program daripada aspek curriculum. Kita gabungkan semua, maksudnya ada pelibatan daripada SK, SJKC dan SJKT. Daripada situ kita dapat lihat secara tidak langsung berlakunya silam budaya lah. Maksudnya di situ juga murid boleh bekerjasama dari pelbagai kaum. Maksudnya tidaklah seperti di sekolah, contoh sekolah satu jenis, diorang akan bekerjasama dengan kaum yang sendiri saja. Contoh Melayu dan Melayu saja. Bila kita buat program macam itu, secara tidak langsung akan dapat memupuklah kerjasama antara kaum.
harap menjawab soalan daripada Soalan yang saya tanya dia tu. Okey, ini soalan senang saja lah. Okay, kalau yang kawan-kawan yang tadi beri soalan soalan saya senang je. Macam mana untuk interaksi sosial dapat kata integrasikan antara murid satu tahun. Contoh je. Macam mana? okey. Dari contoh komunikasi. Okey, daripada komunikasi, daripada pandangan saya sendirilah. Kita sebagai seorang manusia, kita perlu jaga adab. Apa pun adab itu penting. Sebabnya daripada situ kita boleh menggambarkan ataupun kita mewakili untuk budaya kita sendiri ataupun kaum kita sendiri. Contoh, sekiranya kaum Melayu dengan tidak menjaga orang kata pertuturan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang tidak senonoh, itu akan menggambarkan sendiri perspektif ataupun pandangan daripada kaum lain mengenai kaum kita sendiri. Jadinya perlunya setiap kaum, tidak kira Cina, India ataupun Melayu, perlunya adab ataupun orang kata ilmu pengetahuan ataupun tentang common sense lah untuk isu-isu yang sebegitu, untuk orang kata mencerminkan kaum itu sendiri. Maksudnya pentinglah. Dia secara tidak langsung komunikasi itu kita boleh orang kata menggambarkan kaum tu. Maksudnya daripada kita jaga ketuturan, kaum Cina pun boleh tengok contoh kaum Melayu tu jaga ketuturan. Maksudnya orang macam okey, macam ni lah gambaran orang Melayu tu. Ada tambahan contohnya dia? Sikap toleransi antara agama pun penting. Sikap hormat menghormati antara agama. Contoh agama Islam menghormati agama Buddha dan agama Buddha menghormati agama Islam. Okey, sebagai contoh itu. Dan sebagai warga negara kita perlu memahami apa yang diamalkan oleh agama tersebut dan kita tidak boleh memprotes ataupun tidak boleh menyoalkan apa yang dilakukan. Kita boleh menyoal, tapi menyoal dalam konteks pertanyaan, tetapi bukanlah dalam konteks penghinaan dan sebagainya. Jadi dengan hormati ataupun melalui sikap toleransi ini kita dapat memupuk ataupun yang memperkasakan sosial budaya dalam sama ada dalam komunikasi, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya lah.